Ya. Sofia, perempuan tak patutlah buat kerja-kerja macam tu. Nanti apa lah orang kampung cakap Sofia, oi. Masuk rumah, masuk rumah. Kamu ni lah. Sofia ada bakat ni. Kerja ni tak kena perempuan atau lelaki. Saya cuma nak tolong ayah. Cik Sofia. Ya. Ni sebelah untuk awak. Thank you. Mak! Saya dapat surat tawaran, saya boleh belajar kejuruteraan. Kamu tu perempuan. Buat apa nak belajar jauh-jauh? Rumah je lah. Tapi Mak, ini saja peluang saya. Kalau saya berjaya, saya boleh bantu kita sekeluarga. Tak. Hidup kita ni tak perlu pun kamu nak buat semua tu. Kamu perlu duduk sini tolong mak dekat rumah ni. Itu kerja kamu sebagai perempuan. Faham tak? Faham, Mak. Kenapa ni Sofia? Ayah, saya dapat surat tawaran ini. Ayah, saya tahu Mak takkan setuju. Tapi saya yakin kalau saya pergi belajar, saya mampu keluarkan kita dari kemiskinan. Kita tak akan hidup susah lagi. Sofia, ayah tahu kamu istimewa. Kamu ada impian besar. Jadi, kamu pergi je lah. Pergi je lah universiti ni. Nanti, mak kamu ni, ayah akan pujikan mak kamu. Pergi je lah Sofia. Ya, terima kasih. Saya takkan sia-siakan peluang ini. Hadirin sekalian, kita raikan kejayaan Sofia yang tekad dengan usaha yang gigih telah menamatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan dengan cemerlang. Tahniah Sofia atas pencapaian yang luar biasa ini. Ayah, saya dah berjaya. Tahniah Sofia. Akhirnya kau dah berjaya. Semoga kejayaan anda dapat mengubah nasib keluarga kita.